Dia bukan keluar rumah berniat nak bunuh orang. Dia keluar rumah sebab nak cari rezeki. Hari ini kemalangan dah berlaku. Ini adalah kemalangan. Macam Mak Rempit. Dia memandu secara melulu. Dan dia tak hiraukan tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dia tak hiraukan keselamatan diri dia. Yang ini, kalau kau nak cakap dia salah, kan? Aku pun boleh cakap dia salah. Tapi untuk abang lori tu, bagi aku, ini tidak disengajakan. Kan? Asbab ajal FRU tu dah nak sampai ke? Kan? Kita tak boleh nak tolak, Habib. Kan? Jadi asbab daripada situ. So dekat sini, janganlah kau cakap pasal rekod lampau dia tu confirm salah. Tak boleh, Habib, macam tu. Ini macam punya pemikiran tak adil. Kesian tak kepada FRU tu dan family dia, memang kesian. Kan? Tapi keadilan perlu dicari. Siapa sebenarnya yang salah? Kan? Mungkin dia nak elak tikus ke, nak elak kereta ke, nak elak longkang ke, orang buat longkang tengah jalan. Manalah tahu si Babal tu ada buat longkang tengah jalan, kan? And then mungkin dia punya lori rosak. Mungkin juga kelalaian daripada dia. Dia mengantuk ke. Dia terleka main telefon ke. Mungkin juga ada kelalaian daripada pemandu FRU. Kita tak tahu, babe. Jangan menghukum orang disebabkan rekod lampau dia. Dianggap tak berguna kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab imej rekod lampau ni selalu digambarkan dengan perkara-perkara buruk. Okey? Kan? Tetapi orang-orang yang dah berubah tak di-highlight, kan? Usaha mereka untuk membantu orang yang ada rekod lampau ni, kan, dirawat dalam pusat ke, dirawat dalam penjara, itu mereka highlight, kan, nak bagi tahu pada masyarakat yang mereka ni buat kerja. Okeylah, tak apalah, kan. So sekarang kau dah buat kerja, kan, kau dah rawat orang-orang yang bermasalah ni untuk kembali kepada masyarakat. Jadi lebih baik daripada sebelum ni, dapat menunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih yang sudi membantu, walaupun kau bantu disebabkan gaji. So usaha kau hari ni yang kau dah buat ni, siapa yang merosakkan? Didedahkan rekod lampau ni, apa tujuan dia? Diwawarkan rekod lampau ni, apa tujuan dia? So kau tahu tak berapa ramai orang yang sedang berusaha untuk belajar daripada kesilapan yang lalu dan tak nak mengulangi kesilapan yang lalu. Tapi bila orang tu mulakan kehidupan dengan bekerja, kau yang bagi tahu majikan dia tu mempunyai rekod lampau. Dan akhirnya dia dibuang kerja. Bila dia dibuang kerja, siapa yang nak tolong dia? Kau ke yang buka rekod lampau ni nak tolong dia? Kan? Tu sebab, kan, benda yang kau buat bagus, kau highlight, kan. Kau bagi tahu pada masyarakat. Dan kau buat kerja tak habis, kau tak nak bagi tahu masyarakat. Kau pun tahu